Dini kenapa awak sedih ni? Maka BM saya rendah. Kenapa rendah? Awak tak boleh skor part mana? Part kata majmuk susah sangat. Awak tak fokus ke dalam kelas? Yelah, saya sangat mengantuk tidur dalam kelas. Is. Apa kata kita main permainan kata majmuk, nak tak? Nak? Okey, jom. Pada masa kini, ramai pelajar yang menghadapi kesukaran untuk fokus ketika belajar. Ada yang cepat bosan dengan pembelajaran yang biasa. Selain itu, pelajar juga kurang mendapatkan peluang untuk belajar secara aktif dan bekerjasama. Oleh sebab itu, kami menciptakan permainan ini bagi satu proses pendekatan pembelajaran yang lebih menarik. Melalui cabaran dan misi dalam permainan ini, pemain juga dapat bermain sambil belajar. Selain itu, permainan ini juga menggalakkan kerjasama dan komunikasi antara pemain. Dengan cara ini, pelajar dapat menikmati cara pembelajaran dan memahami pembelajaran dengan lebih baik. Kecil. Tengok ni, maka BM saya dah tinggi. Wah, aku bangga dengan kau. Semua sebab kau ajak aku hari tu. Taklah, tu sebab permainan yang kita main tu. Oh, jadi permainan ni menjadilah. Jadilah. Betul.